Nak boleh banyak ni pun sikit tu. Sakit belakang-belakang. Tak tahulah orang Seraga cari kan ni. Tapi nak boleh ke gon ni payah. Masuk lagi. Oh, jadi. So ikan dekat sahabat Bernay ni dia nak pakai sutong. Jadi kita bui sutong. Lama yang kedua. Okay, stay tune okay dalam video ni pengembaraannya akan bermula. Kami bertolak petang dari Tanjung Malim menuju ke Sabak Bernam. Perjalanan ambil masa lebih kurang sejam lebih je. Tapi sepanjang jalan, pemandangan dia memang tenang. Sawah padi, kampung-kampung lama dan langit petang yang berwarna keemasan. Suasana tu bagi rasa damai sebelum sampai ke destinasi camping kami. Perjalanan ni nampak simple, tapi bagi aku inilah permulaan kepada satu pengalaman yang penuh kenangan. Okay, kita sapa dah dekat patah. Ada remis banyak. So kita mari nak kutip remis. Okay, jom. Kakak Haimeh semangat. Mari kutip remis dah. Mana remismu? Boleh ke tak? Apa? So ni kawasan dia. Budak-budak. Padan dulu. Ramai di hari remis. Kan tenang ni. Tu dapat. Malang. Tak di dah dia. Ni kami. So dapat dah dia. Semua macam ni nak ada. Masya Allah, cantiknya. Masya Allah, tenangnya. So ni hasil remis yang kita cari. Boleh lah sikit. Oh Lord, I'm thankful, I'm grateful, and I'm blessed. God's given. Okay, Alhamdulillah kita siap dah. Pasal kemo dengan flyer sheet. Kita sedap minyak dulu. So ni kena pasal slow-slow. Takut dia patah. Sap. So kita pocok sini. Keceh dia pula. Pasal buat nyamuk kita nak masak nasi dulu. Ni berah kita. Siap potong pula. Kita buai dia punya
Jadi asyik masak lah. Rasa jaga dulu. Lepas tu wait. Boleh lebih. Gila banyak nasi kau dah. Aku udah coba lah. Coba kita nampak. Gila, menu gila by Afiq. By Afiq. Cun. Oh, jadi Bik. Kamu kena pakai ban. Sikit lagi. Ya. Abang. Yang merekod ke? Aku ingat ni je. Lalu. Okay, lo ni pukul 12 suku. So, kita nak set up kain. Air, kita tengok macam naik tu. So, jom. Kita ngai dulu. Tengok. Gapo ada. Boleh ikan besar kot. So, ikan dekat sahabat Bernay ni, dia nak makan sutong. Jadi, kita bui sutong. Kita siap-siap tu. So, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kita tengok air mai berhupel dulu. Hupel suntong. Okay, lah ni kita sakut udai dulu. Udai pula. Sutong. So, kita nak teh. No. Air tengah naik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ush. Tu, gap dia tu. Tu. Oh, tu.
Bismillah. Hehe. Anak duri ni. Allahu Akbar. Tak apalah, kita cash and release. Asyik. So ni kita lepas mula. Boleh pula dah budak kau ni. Aiman nampaknya tak berputus asa. So kita terkapak baru. Ya. Akhirnya terdapat satu gelamang. Oh, Aiman first try. Ikan apa tu? Ikan gelamang. Tak mana ikan? Gelamang yang kedua. Alhamdulillah, ikan seterusnya ikan geruk. Aiman boleh ikan maharaja. Duri. Boleh pula seekor sanduri. Dah ni pukul 2.25. So aku tak boleh tidur, panas. So aku nak pasang hemok sekejap. Jom. If you love me, I'll be waiting at home. If you don't leave me on. If you want me, tell me. I need to know. But if you love me, don't let me go. I'm just a simple man, I'm really no mystery. What you see is just what I am. I make my way in the world and I can make it alone. But if you love me, don't let me go. There's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. My mom and daddy raised me right. Tip your hat, son, and be polite. Someone for everyone. So ni kawasan sekitar dia. The campsite. Situ so. Ni kemah kita orang. Kalau saya tak malam sekali itu. Ni kemah kita orang tidur malam. So alhamdulillah. Naime hemok. Aku nak pergi jogging kejap. Okay. Ramai orang cari gapo ni. Cari kepoh. Orang nak tubik pergi laut pagi-pagi.
Ni ikan kita boleh ngaimal ke Gelamo. So kita nak share dia. Kita sapa dekat Masjid Al-Fitrah Kapur Banteng, sahabat berenang. Lepas siap-siap mandi semua, cuci-cuci pasir. So kita berehat kejap di masjid ni. Masjid dia selesa dan boleh rehat sekali lah kawasan ni. Tempat parking peluang. Mentarang Belangkas. Rasa dia macam ketel. Isi ketel. Tapi makan apa tu? Tapi makan exotic. Bukan kan? Sedap tak? Belangkas. Okay, aku baru lepas je hantar email di rumah dia.
So sampai di sini saja episod kita kali ini. Kita jumpa lagi di lain episode. Assalamualaikum. Bye bye.